Assalamualaikum Puan, boleh tak Puan kongsikan sedikit pengalaman Puan setelah mengikuti umrah bersama Husnul Khotimah Travel and Tours? Okey, terima kasih. Sebenarnya saya mengikuti program umrah dengan Husnul Khotimah pada tahun 2023 yang lepas. Jadi ini merupakan umrah saya yang ke-6, 1 kali haji dan 5 kali umrah. Masa saya balik daripada umrah, dan kawan-kawan ni bawa balik umrah, saya bawa balik umrah. Ikut mana punya package, mana mereka saya cakap Husnul Khotimah, dia cakap tak pernah dengar. Saya cakap pergi, nak dengar cuba pergi. Cuba pergi, saya cakap, itu memang the best. Adakah Puan Haja akan ingin menunaikan umrah sekali lagi di Husnul Khotimah Travel and Tours? InsyaAllah kalau diizinkan Tuhan, insyaAllah saya nak lagi bersama dengan Husnul Khotimah, kerana pengalaman bersama syarikat agensi Husnul Khotimah ni memang tak dapat di syarikat yang lain. Syarikat ini membawa kami peluang menziarahi banyak tempat-tempat menarik yang barulah, yang dulu-dulu tak dapat kami ziarah di Madinah dan juga di Mekah. Walaupun kita dah pernah pergi 3-4 kali, kali ni kita nak pergi, kita rasa wah dulu aku pergi lagi baik. Tak, kita rasa ini kita pergi lagi baik. Dan insyaAllah saya akan bawa lagi ahli keluarga saya, anak-anak saya pergi umrah lagi bersama dengan syarikat Husnul Khotimah, insyaAllah. Doakanlah semoga hajat kami ni tercapai. Okay, terima kasih Puan Haja.